Okey. Pada satu hari tu aku bosan, tak tahu buat apa. Lepas tu aku terfikir, macam mana kita pergi ke angkasa lepas ambil semua gambar di sana. Yelah, tak habis lah ambil gambar kat Google, tak shot langsung. Tapi sayangnya lokasi NASA dekat Washington DC di Amerika Syarikat jauh tu weh. Lepas tu aku fikir, macam mana kita call Sonic datang sini bawa aku ke sana. Sonic, mainlah datang ke sini. Aku nak pergi ke NASA. Aku nak naik roket kat sana tau. Nak pergi angkasa. Aku dah sampai. Lepas tu aku masuk roket. Sonic balik rumah. Lepas tu aku pergi terbang. Lepas tu aku pusing cari bulan kat mana. Tapi aku tak jumpa bulan tu. Jadi aku rasa macam pelik sikit kenapa tak ada bulan. Lepas tu aku bingung kenapa tak ada bulan. Lepas tu aku fikir, kita tengok planet lain kat belakang bumi. Mesti ada planet Marikh kan. Lepas tu aku tengok belakang. Rupanya tak ada planet Marikh boy. Mana semua planet pergi. Lepas tu aku risau sebab tak ada planet lain kat belakang bumi. Lepas tu aku fikirlah mungkin ada planet Zura dekat dan tarik ke kat depan. Lepas tu mestilah aku pakai handset Galaxy Note 7 nak ambil gambar, takkan nak pakai handset lain pula. Lepas tu aku bingung, mana planet lain gila siap. Takkan semua planet tak ada kecuali bumi je. Lepas tu aku kata, balik rumah je lah. Tak ada planet lain. Hari ni pelik betul. Mana planet lain? Lepas tu aku baru sedar, kenapa tak ambil gambar matahari je kalau tak ada planet lain? Waktu tu aku nak ambil gambar, tiba-tiba je aku jumpa makhluk gedabak besar woi. Aku nampak makhluk tu terus aku balik ke rumah, tak fikir panjang. Lepas tu aku kena patah balik masa dengan berkata, uish, macam bahaya je. Patah balik lah. Sonic, mainlah ke sini. Aku nak balik rumah ni. Aku naik kereta. Aku naik kereta. Okey, dah sampai rumah. Aku nak buka phone aku. Okey. Kita buka nota. Okey, nama dia. Okey, sejujurnya aku tak tahu apa nama makhluk ni, tapi aku yakin makhluk nama ni adalah Ben Samsung. Okey, saiz dia. Saiz dia aku tak tahu berapa, mungkin 4 atau 5 kali besar daripada matahari. Tapi besar matahari berapa? Aku cari kat Google je lah. Satu juta apa 391,980 km. Okey, jadi aku cuba darab saiz dia 5 kali. Okey. 1,391,980 darab 5. Okey. 6 juta kot. 6,959,900. Kenapa makhluk ni muncul? Aku yakin ni sebab Boboyot famous sangat. Boboyot famous sangat. Apa niat makhluk ni muncul? Aku yakin ni kenapa niat dia muncul, sebab dia nak cari paus Fera lah. Yelah, Boboyot tu famous sangat sampai dia nak curi paus Fera. Itulah kenapa dia muncul.